Video ini kita akan mengenal pasti format styles. Dalam dokumen Word menggunakan dokumen kesan styles yang disediakan dalam pelajaran anda. Sebelum mulakan tugasan, laraskan kadar zoom dokumen kesan styles kepada 2 pages untuk memberikan pandangan yang lebih baik. Dokumen yang diberikan sepatutnya sudah berada dalam zoom 2 pages. Namun jika ianya tidak kelihatan sedemikian dalam skrin anda, sila tekan menu View dan kemudian di kumpulan Zoom, tekan butang Multiple Pages diikuti dengan butang 100%. Dokumen kesan styles mempunyai 2 muka surat memo yang serupa. Namun muka surat pertama dokumen ini diformat menggunakan styles, sementara muka surat kedua, dokumen diformat dengan kaedah biasa menggunakan fungsi di kumpulan font dan paragraf ribbon home. Klik tab ribbon home. Untuk membantu anda mengenal pasti styles dokumen dengan mudah, kita akan buka panel styles menegak dengan tekan butang kecil di penjuru kumpulan styles ini. Setelah panel styles menegak dibuka, gerakkan panel ini ke sebelah kanan skrin anda dan laraskan saiznya untuk memudahkan tugasan. Sekarang klik di dalam perkataan Memo di muka surat kedua dokumen. Anda dapat perhatikan di panel Styles menegak bahawa tajuk memo di dokumen kedua ini dikenakan styles normal. Klik perkataan yang gelap ini untuk melihat stylesnya. Seperti yang dapat anda lihat, perkataan gelap pada dokumen yang diformat biasa juga hanya ada styles normal sahaja. Klik di teks biasa pula. Teks biasa juga menggunakan styles normal. Klik di tajuk utama perenggan. Tajuk utama perenggan juga punya style normal. Bagaimana pula tajuk kecil perenggan? Tajuk kecil perenggan juga tepat styles normal. Akhir sekali mari periksa subtajuk kecil perenggan pula. Subtajuk kecil perenggan juga style normal. Jadi kesimpulannya ialah dokumen yang diformat secara biasa hanya mempunyai satu style sahaja, iaitu normal. Tidak kira apa format yang dikenakan pada kandungan dokumen. Mari kaji dokumen yang diformat dengan styles pula. Klik tajuk dokumen. Seperti yang dapat dilihat di panel style menegak, tajuk dokumen ini dikenakan styles title atau tajuk. Klik tajuk utama perenggan. Seperti yang dapat dilihat, tajuk utama perenggan dikenakan styles heading 1. Bagaimana pula teks dokumen? Teks perenggan sentiasa diberikan style normal. Periksa tajuk kecil perenggan. Tajuk kecil perenggan dikenakan styles heading 2. Klik sub tajuk kecil perenggan. Sub tajuk kecil perenggan dikenakan styles heading 3. Klik teks gelap. Teks gelap dengan ciri bold diberikan style strong. Jadi, kesimpulannya ialah dokumen yang diformat dengan styles akan mempunyai style yang berbeza bagi bahagian dokumen yang berbeza. Keistimewaan dokumen yang diformat dengan styles ialah keseluruhan format dokumen boleh diubah dengan hanya beberapa klik sahaja. Ini dilakukan melalui fungsi-fungsi yang terkandung di menu Design. Tutup menu menegak style ini kerana kita tidak memerlukannya lagi. Sekarang klik menu Design. Menu Design Microsoft Word membolehkan anda mengubah 4 aspek rupa bentuk keseluruhan dokumen anda. Aspek-aspek ialah color, warna, fonts, paragraph spacing atau jarak antara perenggan dan effects, yakni kesan khas. Walaupun anda boleh mengubah kesemua 4 aspek ini secara berasingan, Microsoft Word juga menyediakan style set yang boleh anda akses dari kumpulan dokumen formatting ini. Setiap style set adalah gabungan color, font, paragraph spacing dan effects
yang boleh anda gunakan untuk mengubah kesemua 4 aspek keseluruhan rupa bentuk dokumen anda dengan hanya satu klik. Ianya adalah fungsi yang amat berkuasa dan menjimatkan masa. Untuk melihat fungsi Style Set Document Formatting ini, tekan pada pilihan Style Set yang ketiga ini dengan heading 1 berwarna oranye. Anda boleh perhatikan bagaimana dengan hanya satu klik, keseluruhan rupa bentuk muka surat pertama, dokumen anda berubah. Inilah kuasa Style Set Document Formatting. Namun perhatikan pemilihan set style tidak memberi kesan ke atas dokumen di muka surat kedua ini kerana ianya diformat secara biasa dan tidak menggunakan sebarang style. Mari lihat kesan styles yang lain pula. Tekan Style Set Centered ini, yang keempat dari hujung kanan. Perhatikan bagaimana dokumen muka surat 1 yang diformat dengan style berubah secara ketara, sementara dokumen muka surat kedua yang diformat secara biasa tidak banyak berubah. Begitulah kesannya bagi sebarang style set yang lain. Dengan Microsoft Word, anda tidak terikat dengan setting Style Set Document Formatting. Setelah mengenakan sebarang pilihan Style Set dari Document Formatting, anda masih ada kelonggaran untuk mengubah sebarang atau kesemua 4 aspek Style Set yang dikenakan. Anda melakukannya dari menu Colors, Fonts, Paragraph Spacing, dan Effects yang diletakkan bersebelahan dengan kumpulan Document Setting. Kedudukan 4 setting bersebelahan dengan Document Formatting disengajakan untuk membolehkan anda mengubah suai format dokumen mengikut keperluan anda dengan cepat dan mudah. Sebagai contoh, dalam dokumen memo di muka surat pertama ini, kita telah mengenakan Style Set Centered yang telah kita kenakan dari Document Formatting sebelum ini. Katakan sekarang anda ingin tukar set warna yang digunakan. Apa yang anda harus lakukan cuma buka menu Colors. Pilihan set warna yang aktif akan dikelabukan. Anda boleh gerakkan tetikus anda ke atas mana-mana set warna dan lihat bagaimana kesan Live Preview mengubah warna memo muka surat pertama anda secara langsung. Apabila anda sudah buat pilihan warna baru, tekan sahaja untuk mengenakannya pada dokumen. Ulangi teknik yang sama untuk font, buka menu font dan font aktif akan kelihatan kelabu. Gerakkan tetikus ke atas semua pilihan untuk melihat kesannya pada dokumen. Apabila terpikat dengan mana-mana satu pilihan, klik untuk mengenakannya. Begitu juga dengan paragraph spacing. Namun jangan hairan jika paragraph spacing tidak ada sebarang setting yang dikelabukan. Ini adalah perkara biasa. Menggerakkan tetikus ke atas pilihan-pilihan menu ini akan menampakkan kesan yang begitu ketara ke atas dokumen anda. Jadi, anda mungkin hendak renungkan sedikit sebelum membuat sebarang perubahan pada paragraph spacing. Lazimnya kita tidak mengubahkannya kecuali benar-benar diperlukan. Akhir sekali, setting effects atau kesan khas adalah setting yang hanya dikenakan kepada objek bukan teks, seperti carta, reka bentuk, grafik, dan gambar. Effects tidak memberikan sebarang kesan kepada teks. Sekali lagi perhatikan, memo muka surat kedua yang diformat secara biasa tiada banyak akan kelihatan berubah. Ini adalah seperti yang sepatutnya. Dalam video yang agak panjang ini, anda telah pelajari semua yang anda perlu tahu berkenaan bagaimana menformat dokumen menggunakan Style Set. Kemahiran ini membuka satu lembaran baru bagi cara anda bekerja dengan sebarang dokumen Microsoft Word. Sesungguhnya ianya menjadikan anda lebih profesional kerana teknik bekerja dengan Style Set amat sedikit ketahui oleh mereka yang belajar sendiri sahaja. Simpan dokumen yang telah anda kenakan Style Set dari Document Formatting dan mengubah suaikannya melalui ciri colors dan fonts. Hantar dokumen ini sebagai tugasan kepada pensyarah anda.